Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara semak balance Budi 95 melalui aplikasi Settle. So, buka aplikasi Settle anda. Alright, untuk semak baki Budi 95, pastikan Settle anda telah pun verify my card. Jadi anda tekan pada account. Okey, untuk verify my card kita kena tekan pada account. Kemudian anda tengok kat atas tu, contoh saya dah ada perkataan verified. Bermakna account saya telah pun disahkan my card. Jadi kalau anda belum lagi verify account Settle anda perlu upload dulu gambar IC depan belakang. Tunggu sehingga selesai verified, barulah anda boleh semak balance Budi 95. Alright, saya punya account dah verified my card. Jadi kembali kepada paparan menu home. Jadi dekat home ni sebenarnya ada dua menu yang kita boleh tekan untuk semak subsidi. Yang pertama, kita boleh nampak di atas skrin. Di tengah-tengah pada bahagian atas skrin ada perkataan subsidi 284 liter. Yang tu baki berapa liter yang saya boleh guna untuk Budi 95. Satu lagi di tengah tu anda boleh nampak RON95 at RM1.99. Jadi anda boleh tekanlah mana-mana satu. Bila anda tekan pada menu tu, dia akan buka paparan RON95 at RM1.99. Jadi saya punya account, you are eligible for Budi 95. Baki yang saya boleh guna ialah 284.925 liter. Sebab saya dah isi sebelum ni RM30. So, tinggal banyak tu sahaja yang saya boleh guna untuk dapatkan minyak yang harga pada RM1.99. Ini minyak petrol lah. Okey, kalau anda tengok di bawah tu dia ada estimated value RM173.80. Yang tu adalah value penjimatan. Bukannya value keseluruhan 284 liter tu. Ini adalah value, estimated value penjimatan yang saya boleh dapat sekiranya saya beli minyak menggunakan subsidi Budi 95. Dan di bawah tu dia beritahu eligible balance reset first of every month after 300 liters. Pay at pump price. Pump price dia ialah RM2.60. Anda boleh tengok kat bawah. Jadi kalau anda dah cecah 300 liter, bukan tak boleh isi minyak terus. Anda boleh isi minyak tapi harga dia pada RM2.60. Baik, anda boleh nampak kat bawah tu ada paparan use Budi 95. Dia ada switch on off button tu yang warna biru. Sekarang ni saya on. Bermaksud saya memang enable Budi 95. Kalau anda nak isi minyak, contohlah kan anda outstation, anda nak isi minyak untuk pekerjaan anda off sahaja Budi 95. Sebab mungkin yang ni boleh claim kan. Jadi kita tak perlulah pakai kita punya personal subsidi Budi 95 tu. Sebab yang tu untuk personal. Kalau kita nak beli minyak untuk kegunaan pekerjaan kan, untuknya kita nak claim nanti dengan syarikat, kita off sahaja Budi 95 dan kita beli pada harga RM2.60. Okey, jadi boleh on off. So itulah cara macam mana kita nak semak baki berapa liter lagi yang kita boleh guna untuk pembelian minyak petrol menggunakan Budi 95. Alright, sampai di sini saja untuk perkongsian saya pada video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedok My. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.